أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Balik tadi jadi au tadi atau kemudian ya'khudhahum ni dia macam jadi maktub kepada yang sebelumnya lah. Jadi, sebab tu dia ada juga ada kehadiran an tu lah, jadi dia masukkan kepada fi'il mudhari' ya lahum. Jadi hum tu jadi maklum bi. Jadi dia membinasakan mereka. Mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan takhawufun. Takhawufin ya. Jadi dalam keadaan. Jadi sebab tu ala takhawufin tadi iaitu sebagai sibli jumlah akan menjadi keadaan hal lah, menceritakan maklum bi hum tu. Kemudian fa'in rabbakum, maka sesungguhnya Rabbakum, jadi Rabbakum tu dalam keadaan mudhaf mudhari, tapi Rabba tu akan menjadi isim inna. La Ra'ufur Rahim, lam tadi itu alam oleh kerana ada in sebelum inna tadi, jadi lam tu akan jadi lam taukid yang bentuk muzallaqah lah yang kita pelajari sebelum ni. Jadi la Ra'ufun tu akan menjadi khabar ina yang pertama dan rahim mun akan menjadi khabar kedua. Okey. Khabar ina yang kedua. Alhamdulillah, jelas. Okey. Ya, khuda dia punya fa'il huwa. Hum jadi maf'ulun bi ala khawifin jadi hal kepada hum atas ketakutan. Atas keadaan takut. Maka sesungguhnya Rabbakum, Rabba jadi isim inna. Rabbakum mudhafun ilaih. Jadi dia khabar inna la raufun rahim. Eh, Khabar pertama, khabar kedua. Ajar sini tak tambah apa-apa? أو يأخذهم على تخوف pattern sama dengan ayat sebelum tu. Takhawuf ni masdar, takhawafa takhawafu. Tapi sini dia tak ada mudhaf ilaih, dia dibuang. Takhawufin, tanwin lah. Kalau ada takhawufihim, macam atas tu taqallubihim. Ini him ni dihazafkan sini. Takhawufin. Ini asal takut kan, tapi dalam terjemahan dia kata sedikit demi sedikit, beransur-ansur. Kan samsul. Jadi kalau terjemahan dia. Dia sedikit demi sedikit. Ada setengah buku dia gambar apa lah, memang sedikit demi sedikit lah. Setengah Quran ditulis sikit demi sikit. Gradual lah, gradual. Gradually. Ya, Ustaz. Okey. Right. Okey, ajar sini sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون أولم يروا dan adakah lam yarau, mereka tidak melihat. Ni yarau ni fi'il mudhari' majzum sebab oleh lam. Jadi lam masuk fi'il mudhari', dia membawa masuk past tense lah, yang dah lepas lah. Tidakkah mereka melihat ila ma ni apa yang ni si maksud dalam keadaan majrur lah sepatutnya. Ila ma. Jadi dia mabni, ma ni mabni, si maksud. Khalaqallah. Silah ma ni khalaqallah. Adakah mereka tidak melihat atau memikirkan tentang apa yang Allah telah ciptakan? Min syai', sesuatu pun. Daripada sesuatu. Yatafayya'u zilaluhu 'anil shimali 'anil yamini wasyama'ili. Bayang-bayangnya tu berapa tukar-tukar, Condong, berteduh, condong. condong. Bayang-bayang ni Ayah. dia boleh condong ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Dalam keadaan sujadan, dalam keadaan hal ni. Dalam keadaan sujadan lillah. Wahum dakhirun. Dan kata mereka ni merendah diri. Dakhir.
wahum dakhilun. Ini jumlah ismiyah ni hal lah. Dalam keadaan mereka ni merendah diri. Orang yang merendah diri. Okey. Okey, awalam yarau ila ma khalaqallah min syai'in yatawaffa'u zilaluhu ni bayang-bayangannya uh, menjadi fa'il kepada yatafayya'u anil yamini wa syama'ili, kanan dan kiri, dalam keadaan sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah, sujudan lillah. Wahum dan sedangkan mereka merendah diri. Okey, doktor tambah apa-apa? Cuma yang min syai'in tu akan juga menjadi hal lah, keadaan hal. Jadi ya gini, okey, betul lah. Jadi gini, hal itu untuk Cik Asyad usulnya lagi ada. Hal itu bermaksud dia daripada jumlah itu, dan dia boleh penjelasan lebih atau penerangan lebih tentang sama ada fa'il ataupun maf'ulun bih. Either one. Okey, selalu hal yang keadaan mansub lah juga. Tapi sebab dia ada harafun jar, jadi dia min syai'in itu. Okey. Right. Jadi kita sambung. Puan Jana sila sambung. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Walillahi dan kepada Allah bersujud, yasjudu fi'il mudhari', apa yang di langit, fis samawati, dan apa yang di bumi, wa ma fil ard, dan min dabbatin, makhluk melata dan malaikat, dan mereka la yastakbirun, tidak menyombongkan diri. Okey. Jadi dan kepada Allah yasjudu, ma ni jadi fa'il pada yasjudu, isim mausul. Sila dia panjanglah. Fis samawati wa ma fil ardi min dabbah. Min dabbah, segala creature, segala apa, makhluk yang melata. Wal malaikatu menjadi mahlun bi kedua lah kali ni, yasjudu. Mahlun bi kedua, wal malaikat dia ataf lah. Ataf pada ma. Wal malaikatu dia mahlun bi juga. Wahum sedangkan mereka sombong. Okey. Right, Kak Jasik tambah apa-apa? Ma fa'il wa malaikatu ma'tuf lah. Tak ada apa. Okey. Wahum la yastakbiru tu akan menjadi apalah, hal dalam keadaan jumlah ismiyah lah. Jumlah ismiyah. Yep. Dia akan terangkan tentang malaikat dan juga apa-apa yang di langit dan di bumi daripada ini dabatin. Okey, kita minta Haji Maksud. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yakhafun, mereka takut. Mereka ni ialah yang min dabatin wal malaikah ni lah. Segala makhluk termasuk malaikat takut kepada Tuhan mereka. Min fawqihim, dari atas mereka. Ini biasanya ni macam kiasan ni kan. Atas mereka ni. Wa yaf'alu, dan mereka mengamalkan atau melakukan ma yu'marun, apa yang mereka diperintahkan. Ya. Mudah ayat ni Rabbahum menjadi yakhafu, mereka Rabbahum jadi maf'ulun bi, min fawqihim mu'taliqan min fawqihim, dan ni jumlah kedua lah. Dan jumlah kedua waw ni wa yaf'alun, dan mereka lakukan apa yang mereka diperintahkan. Okey, Haji Asyik tambah apa-apa? Tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada apa-apa. Min fawqihim tu jadi hal. Kemudian ma tadi akan jadi, iaitu isim mausul tadi, maf'ul bih. Dia sila masuk tu yu'maruna tu
di mana naik fa'il dia itu kan bentuk sebab dia fa'il mudhari' majhul naik fa'il dia yang waw jamak tu lah. Okey. Hmm. Okey, Puan Zaitun sila sambung. Waqalu. Waqala Allah. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وإياي فارهبون وقال Allah dan Allah berkata Berfirman. berfirman dan Allah berfirman Berkata boleh juga. la Agak sama aja. Hmm. Qala huwa, qala Allah, qala Nabi, qala Nabi. Okey, Tapi tak apa. kalau Allah selalu berfirman lah kan. Ha. La tattahizu ni la jangan. Lah, jangan sebab ni dalam keadaan majzum. Majzum Nahi. Ya, okey. Jangan kau, Jangan kamu. tak kamu. Jangan kamu itu Mengambil. mengambil. Takhizu, mengambil. Tatakhizu mengambil ilahainis nain. Dua Tuhan. Ilahain, dua Tuhan. Isnain Dalam pun dua. dua juga. Ha. Ilahai ni dua Tuhan dalam dua. Dalam dua. Tuhan yang dua. Ilahai ni dua Tuhan. Ilahain isnain. Dua Tuhan yang dua. Dua Tuhan yang dua. Tengok terjemahan dia apa? Bertuhankan dua Tuhan. Itulah. Janganlah kamu bertuhankan dua Tuhan. Okey. Innama huwa ilahun wahid. Innama sesungguhnya huwa dia ilahun wahid. Ilahun Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Okey. Wa iyaya maka Wa iya ya. Wa iyaya. Maka akan aku, iyaka macam iyaka, hanya aku. Wa iya ya. Maka hanya aku. Hanya pada akulah. Iya ya. Macam iyaka hanya pada engkau kan? Iya ya. Hanya kepada aku. Maka hanya pada aku farhabun. Maka hendaklah kamu takut. Ni fi'il amr ni kena ana. Hendaklah kamu. Farhabu sebenarnya ada alif situ. Lepas tu tambah ni. Farhabu ni. Maka takutlah kepadaku. Hendaknya kamu takut. Dan ni ada tu, aku ada tu ni. Hendaknya hendaklah. Farhabun. Takut kepadaku. Hendaklah. Hendaklah. Apa dia fi'il amr. Fi'il amr. Habu. Irhabun fi'il amr. Fi'il amr. Takutlah padaku. Takutlah kepadaku. Okey, Haji Akhil tambah apa? وقال Allah berfirman la tattakhidhu ilahain itsnain. Janganlah mengambil ataupun janganlah menjadikan Tuhan mengambil ilahain itsnain. Ni sebab dia adat makdud ni kalau satu dan dua dia sebut apa tu subjek tu dulu, nombor tu di belakang. Ilahain itsnain. Satu sebenarnya kan ilahun wahid. Kalau tiga kata baru dia sebut bilangan dulu. Satu dan dua bilangan tu disebut kemudian. Okey. Kalau qalamun wahid, satu pen lah. Qalamaini itsnain ni dua pen lah. Jadi janganlah kamu mengambil dua Tuhan. Innama hanya senya huwa ilahun wahid. Huwa ni mubtada. Ilahun wahidun ni dia khabar lah. Cuma dia dalam adat makdud dia macam tu lah. Wahid di belakang.
Huwa, inama huwa. Huwa ni bukan dia. Huwa ni maksudnya Tuhan tu lah. It ni Tuhan lah. Hanya sebenarnya Tuhan tu adalah Tuhan yang satu. Bukan dua, bukan lebih. Allah nak nyebutnya tu lah. Fa'idya ya farhabun, maka iya ya hanya kepadaku. Dia sebab dia didahulukan maf'ulun bih. Iya ini maf'ulun bih lah. Farhabuni, maka hendaklah waw ni waw jamaah ni waw antum. Hendaklah kamu semua takut akan aku. Ni ada ya yang dihazafkan lah. Ya, Alhamdulillah. Doktor tambah apa? Nun tu akan jadi apalah waqayah lah. Nun wiqayah. Wiqayah. Ni. Hmm. Okey. Ni. Nah, kemudian yang Isnaini tu tadi yang Ustaz cakap tu dia apa? Dua Tuhan yang dua ya. Mana dia macam naat lah. Ya. Nah, ni jadi naat kepada ilahi. Okey, betul. Sifat dia lah. Itu sifat dia. Itu sifat. Okey, ni Haji Asyad silakan. Silakan Haji Asyad. Dia mute. Ya. Mute lah. 52. Unmute. Okey. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ardi walahud dinu wasibah. Afa ghairallahi tattaqun. Walahu, dan baginya, yakni Allah, ma apa fis samawati wal ard, apa-apa yang ada di langit dan di bumi. As-samawat jamak muannas salim, betul. Ya, betul. Okey. Walahu, dan untuknya, yakni Allah, ad-din, agama, wasiban, tetap, yakni selama-lamanya lah. Wasiban, Ya, isim, selama-lama tetap. Ni fa'il. Wasiban. Okey. wasiban ni isim masdar, betul. Okey. Afa ghairallahi, alif istifham. Afa ghairallahi, apakah selain Allah, tattaqun, kamu patut bertakwa. Kamu bertakwa. Okey, alhamdulillah. Nah. Haji Asli tambah apa? Walahu ma fis samawati. Walahu. Walahu dan lahu ni dia ayat ini mulai huruf jar, lam, lahu, baginya. Mana dia ada khabar muqaddam, ma mubtada muakhar. Ma ni isim masih masuk jadi mubtada muakhar. Dia baginya ada, boleh tambah ada ataupun terdapat. Baginya ada apa yang fis samawat, di langit-langit, wal ard, di bumi dan di bumi. Wa ataf lahu sama juga. Lam ni adalah huruf jar, baginya khabar muqaddam. Ad-dinu mubtada muakhar. Ad-dinu dia marfu' sebab dia mubtada muakhar. Wasibah ni hal lah. Baginya agama dalam keadaan yang tetap sama namanya lah. Afa ghairallahi, adakah, fa maka adakah, ghairallahi ni ghairallahi ni mudhafun ilaih. Ghaira ni mansub sebab dia maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih yang diawalkan kepada fa'il tattaqun. Dia terbalik. Maf'ulun bih diawalkan. Adakah, maka adakah selain Allah kamu takut, kamu bertakwa. Okey. Silakan doktor, sambung. Cuma saya lupa yang 51 ayat 1 tu. Farhabun tu, fa tu dia namakan fa zaidah lah. Tim sebab tu dia kata kan. Maka kepadanya benar-benar kamu tidak akan tegur lah. Dia penegasan tu. Fa. Itu yang ayat 51 tadi. Lupa nak cakap. Okey. Wa ma bikum. Siapa yang baca? Silakan. Siapa? Sambung. 53. Saya. Okey. Alhamdulillah syaitanir wa ma bikum min ni'matin fa minallah.
Summa idza massakumud-durru wa ilaihi taj'arun. Wa ma tadi itu isim mausul, dia akan menjadi maklum bi ya. Bikum akan menjadi apa? Bikum bin nikmatin faminallah. Jadi dia hanya khabar dia ialah apa ni? Faminallah tu, yang minallah tu akan menjadi khabar sebab fa tu akan jadi fa zaidah. Kemudian okey. Wa ma bikum min Summa, ni'matin fa min Allah. summa kemudian itu adalah apa? Iza akan menjadi isim syarat. Massakumud-durru itu akan menjadi jumlah syarat ya. Iza massakumud-durru. Jadi durru itu akan jadi fa'il lah. Jadi massakumu tu akan menjadi apa? Fi'il madi. Kum tu massakumu tu kum tu akan menjadi makhlum bi. Duru tu akan jadi fa'il lah. Ya, ya. Okay. Jadi apabila kusuan menimpa kamu kemudian jawab jumlah syarat dia ialah fa ilaihi taj'arun. Fa tadi itu rabita, ilaihi akan jadi taj'aru itu akan menjadi apalah jumlah syarat. Okey. Jumlah jawab jumlah syarat. Okey. Okey, alhamdulillah. Haji Asri nak discuss. Yang tadi wa ma bikum, maknanya ma syarat ma syartiyah. Wa ma, dan apa saja bagi kamu dengan nikmat adalah dari Allah. Yang tu ayat syarat. Summa iza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Ayat syarat dan jawab syarat lah. Okey, ayat seterusnya. Kaifah tu zaidah kan saja. Yang mana? Yang faminallahi itu kan Sebab wa ma bikum ni maknanya ma syarat atas. bukan mubtada. Mubtada sebab dia syarat lah, ma syarat. Dan apalah dengan kamu daripada nikmat, maka daripada Allah. Apa maksudnya? Apa saja nikmat tu datang pada Allah. Apa saja, apa saja. Yang nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Apa pun nikmat dengan kamu tu, maka ia daripada Allah, datang pada Allah. Okey. Right. Dia nak khabarkan tu bahawa khabar dia ialah daripada Allah lah. Yalah. Jadi min nikmatin tu akan jadi sifat jumlah lah dia. Jadi ma ni macam apa sekalipun, barangan apa pun dengan kamu daripada nikmat, daripada Allah. Okey, Haji Asri boleh sambung. Haji nak habiskan ni, lepas tu nak discuss ayat 36. Oh, okey. Saya dah jadikan co-host, boleh share. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma idza kashafa ad-durru 'ankum macam mana? Okey, nak habiskan dia. Okey, silakan. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ثم إذا, kemudian apabila كشف الضر kesusahan, kemudaratan itu telah hilang daripada kamu kan? Kemudaratan. Kemudaratan. Dia telah menghilangkan. Ila kashafat durru ثم إذا كشف الضر, ini masuk maf'ulun bih. Maknanya kashafa ni fa'il dia huwa Allah kan. ثم إذا كشف الضر عنكم, apabila Allah telah menghilangkan kemudaratan daripada kamu. Iza fariqum minkum, sebab iza ni yang kedua ni, iza bertemu dengan isim, fariqun ni isim. Jadi dia masuk tiba-tiba. Iza fariqun, tiba-tiba satu puak daripada kamu,
Birabbihim yushrikun. Tiba-tiba satu part mereka kamu ni mensyirikkan, yushrikun. Musyrikun. Ayat macam tergantung ada cerita dia lepas ni kan, tak habis lagi ayat ni. Ada sambung tu. So Atainakum. ya, Asyaf itu dulu itu jumlah syaratnya. Izzah ya, sebab isyarat Izzah tu lah Kemudian yang iza farikum tu akan menjadi apalah? jawab syarat. Jawab. Jawab. Ya, Jadi maknanya yang iza pertama tu dia bertemu dengan fi'il madi. Jadi Ya. dia jadi isim syarat. Kemudian yang iza kedua tu dia akan bertemu dengan jumlah syarat. Dia Baik, jumpa isim. Jumlah itu isim. dia panggil huruf hujaiyah lah panggil. Iza. Fujaiyah, mufajaah dari tiba-tiba. Ya. Tiba-tiba. Kemudian apabila dia telah angkat atau hilangkan kemudaratan dari kamu, tiba-tiba sebahagian daripada kamu dengan Tuhan mereka menyekutukan. Yusyrikun. Jadi boleh sambung dengan ayat 36 Ayat saja. 36. Ada Ayat 2 minggu lepas, ayat 36. Boleh tolongkan. Ya, okey. nak Saya bincang. nak tambahan sikit. Okey, saya ambil bahagian akhir ayat ni. Ya. Awal tu tak payah yang akhir tu. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Fanzuru maknanya maka kamu lihatlah, kamu fikirkanlah, kamu melihatkanlah. Ayat selepas tu kaifa kana aqibatul mukazzibin ni jadi maf'ulun bih kepada unzuru lah. Apa yang kena kamu lihat, kamu fikir kaifa kana aqibatul mukazzibin. Ayat kaifa ni, ayat kaifa ni dia ada cara elok tersendiri. Kalau ada kana, dia akan jadi khabar kana muqaddam. Kana Apa? kalau kaifa menyebabkan kana, dalam kaifa ada kana. Kalau kaifa jumlah fi'liyah dia jadi hal muqaddam, tapi ini ada bila kana dia akan jadi khabar kana muqaddam. Muqaddam. Memang diawalkan. Jadi lepas kana, aqibatu jadi isim kana. Aqibatu mudhaf, al-mukazzibin mudhafun ilaih. Banyak ayat Quran kita jumpa fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, kaifa kana aqibatul zalimin, kaifa kana aqibatul mujrimin, orang berdosa. Jadi aqibah ni dia maksudnya pengakhiran, kesudahan. Kesudahan ni dia ada dua, baik atau buruk. Ayat ni menunjuk pada kesudahan yang buruk. Al-mukazzibin, al-mujrimin, al-zalimin, tempat lain lah. Jadi sebab itu kana ni dia tak guna kanat, dia guna muzakkar kana, aqibatu muannas, tapi dia merujuk pada azab. Dari segi maknanya, bukan segi lafaz. Makna akibatnya azab ataupun iqab. Iqab ni maknanya hukuman. Jamaknya uqubah. Jadi ayat ni dia guna kana sebab dia ambil maknanya. Aqibah ni maknanya azab. Kaifa kana azab al-mukazzibin. Jadi sebab tu dia kana. Dia tak guna kanat. Walaupun isim kana dia muannas. Ini saya dapat penjelasan dari Ustaz Syafizul lah. Sebab saya tanya dia kenapa kana, kenapa tak kanat. Jadi dia kata jawapannya macam tu lah. Banyak tempat. Banyak tempat Al-Quran. Kaifa kana aqibatul mukazzibin. Aqibatul mujrimin, orang berdosa. Aqibatul zalimin, orang zalim. Jadi semuanya menunjuk pada azab. Kesudahan yang buruk lah. Akibatnya dua. Kesudahan yang buruk atau yang baik. Akibat ni kata asal akib ni tumit. Tumit maksud akhirnya. Kalau tumit tu akan anggota terakhir yang akan kita tinggalkan. Sejalan kan. Itu jadi akhirnya. Akibatlah dah bahasa sebenarnya akibatlah. Akibatnya ni akibat kau buat jahat ni ni akibatnya. Tapi daripada akib jadi akibat dalam keadaan isim fa'il kan. Jadi pada pengakhirannya atau kesan daripada apa yang dilakukan pasti berlaku. Itu maksudnya dari segi makna je lah. Okay, wallahualam, alhamdulillah. Jazakallah khair atas kehadiran semua. Kita tangguh dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
laqad ja'ana rasulu rabbina bil haqq. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam. semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.